Ramai yang tanya saya, betul ke 200 juta ringgit duit KUAP lesap? Pertama sekali, angka 200 juta ringgit itu tidak betul. Dan berdasarkan penjelasan rasmi KUAP, jumlah sebenar yang dilaburkan ialah 163 juta ringgit. Jadi apa cerita sebenarnya? KUAP melabur 163 juta ringgit dalam e-Fishery. Ini sebuah syarikat teknologi aquakultur dari Indonesia. Dan ketika itu, e-Fishery bernilai sekitar 1.4 bilion US dollar. KUAP tak masuk melabur seorang diri. KUAP cuma pegang 2.51% saham. Ini pelabur yang minoriti. Majoriti dipegang oleh pelabur lain. Termasuk dana pelaburan kerajaan Singapura yang mengurus lebih 500 bilion Singapore dollars pun melabur. Begitu juga SoftBank, gergasi pelaburan teknologi Jepun. North Star yang dah lama melabur di Indonesia dan 42X Fund dari Abu Dhabi. Maksudnya, ada pelabur yang jauh lebih besar daripada KUAP dan ada yang memang berpengalaman dalam pasaran Indonesia. Tetapi hasil siasatan kemudiannya mendapati pengurusan e-Fishery telah memalsukan penyata kewangannya selama bertahun-tahun. Maksudnya, KUAP dan juga pelabur-pelabur lain membuat keputusan berdasarkan maklumat kewangan yang telah dimanipulasi. Pengasas e-Fishery kemudian didakwa dan dijatuhi hukuman penjara 9 tahun. Ini kerana pecah amanah dan juga pengubahan wang haram. Ada yang tanya, KUAP ni tak buat due diligence ke? Cadangan pelaburan ini dinilai oleh pasukan pelaburan KUAP sebelum diluluskan oleh panel pelaburannya. Jadi memang adalah due diligence. Tapi penipuan ni sangat terancang sehingga pelabur besar yang saya sebut tadi, Temasek, SoftBank dan sebagainya pun turut tertipu. Apa tindakan KUAP sekarang? KUAP dah jelaskan. Semakan dalaman menyeluruh sudah pun dibuat dan tindakan susulan sudah pun diambil. KUAP juga sedang menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan semula sebanyak mungkin wang tersebut. Dan KUAP juga dia dah umum langkah pengukuhan pelaburan pasaran swasta, kepelbagaian portfolio yang lebih luas dan pelaburan bersama pengurus dana berpengalaman dan juga pemantauan pasca pelaburan yang dipertingkatkan. Berapa banyak dana yang dapat dikembalikan masih belum diketahui. Jadi tak tepat kalau nak kata keseluruhan pelaburan itu sudah hangus. Apa kesannya kepada pencen pejabat awam? Kerajaan yang menyediakan wang untuk membayar pencen. KUAP menguruskan bayaran itu bagi pihak kerajaan dan sebahagian dana KUAP juga digunakan untuk membantu kerajaan menanggung kos pencen. Jadi, KUAP bukan macam KWSP. Pejabat awam tak ada akaun simpanan individu dalam KUAP yang akan berkurang apabila satu pelaburan rugi. Jadi, apa pun yang berlaku kepada e-Fishery, kerajaan tetap perlu membayar pencen penjawat awam seperti biasa. Soalan sebenarnya, adakah kes e-Fishery ini cukup besar untuk menjejaskan kewangan KUAP dan kemampuannya untuk membantu kerajaan menanggung kos pencen? Pada 2024, tahun terakhir yang diaudit, KUAP menjana sekitar 18 bilion ringgit pendapatan pelaburan. Keseluruhan pelaburan e-Fishery itu kurang 1% daripada pendapatan pelaburan KUAP pada tahun tersebut. Jadi, berdasarkan angka 2025 pula, keseluruhan dana KUAP bernilai 195 bilion ringgit. Pelaburan e-Fishery itu kurang 0.1% daripada keseluruhan dana. Maksudnya, kes e-Fishery ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KUAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Dan tanggungjawab kerajaan untuk membayar pencen tetap tidak berubah. Tapi jangan salah faham, 163 juta ringgit tetap buang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh didapatkan semula mesti dikejar. Hasil semakan dah pun dibentang kepada lembaga KUAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Dan jika ada kecuaian, pihak yang bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Kita tidak akan sembunyikan kegagalan, tetapi jangan cuba menipu rakyat. Kononnya, KUAP dah hampir bankrupt dan pencen pejabat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta.